Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buat video ni sebab nak bagi tahu kepada anda yang saya tak quit channel YouTube Mona Lisa. Saya tak merajuk. Cuma saya ambil cuti yang panjang selama 43 hari. Sepanjang 43 hari channel YouTube Mona Lisa ni tak aktif sangatlah. Ada video yang saya dah siap prepare awal-awal tapi masih lagi tak mencukupi untuk penuhi 43 hari. Dan sepanjang 43 hari saya pun tak ada buat live untuk double date sales ataupun payday sales lah. Alhamdulillah saya direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tunaikan ibadah haji pada 2025. Saya akan pergi bersama dengan keluarga. Jadi sepanjang 43 hari saya tak ambil sebarang job. Cuma macam saya bagi tahu ada video yang saya dah ready awal-awal. Dan saya nak guna peluang ni untuk berterima kasih banyak-banyak kepada subscriber, kepada orang yang sokong saya sebab dari views anda, dari duit Google AdSense, dari duit affiliate yang saya dapat, dari link yang anda beli tu, saya ada buat link affiliate kan, anda beli dari link tu, saya ada dapat sedikit duit. Duit tu saya kumpul banyak-banyak dan saya guna untuk tunaikan ibadah haji ni. That's why saya nak terima kasih lah kepada anda yang selalu sokong saya bila saya live, join saya. Bila saya buat channel Telegram, anda pun join dekat sana. Seriously, saya sangat-sangat berterima kasih. Saya nak guna peluang ni untuk kongsikan dengan anda sebab saya tahu audiens saya kebanyakan dia Muslim, dalam 90% memang Islam lah. Saya nak kongsikan dengan anda perjalanan bagaimana saya dapat kuota untuk pergi haji. Kalau ikut turn saya yang sebenar, saya akan pergi pada umur 43 tahun. Alhamdulillah, itu pun dah cepat kalau nak dibandingkan dengan orang lain. Tapi saya berkobar-kobar nak tunaikan ibadah haji ni bila mana 2 tahun lepas abang saya, which is CEO untuk kedai komputer Mona Lisa, dia dapat pergi ke sana. Dan ketika tu saya rasa sangat-sangat cemburu. Saya dah ada semua benda. Alhamdulillah, saya dah ada keluarga yang baik, saya ada rumah yang selesa, jiran yang baik, saya ada kenderaan yang selesa. So yang tinggal lagi dalam hidup saya hanyalah ibadah haji. Kalau saya buat ibadah haji dah cukup dah, rukun Islam dah lengkap dah kan. So selepas abang saya tunaikan ibadah haji the next year, which is tahun lepas, saya pun dah start pergi ke kursus haji yang dianjurkan oleh Zahafiz Travel, salah satu ejen travel yang disahkan oleh tabung haji. Saya pergi, saya pun dah isi package yang saya nak. Ada satu benda lucu, saya tak nak pergi lama. Saya tak nak pergi 40 hari. Saya tak nak pergi Mekah, Madinah lama-lama. Saya nak pergi tunaikan ibadah haji, which is ibadah haji sebenarnya dia makan 8 hari sahaja. 8 hari je sebenarnya kita tunaikan ibadah haji. Selebihnya kita berada di Mekah dan Madinah untuk ibadah. Saya fikir nak duduk kejap je dalam 20 hari ataupun 25 hari sebab saya ada banyak bisnes kan. Saya ada restoran, saya pun nak buat video dekat channel YouTube Mona Lisa ni. Jadi saya pun pergi dekat Zahafiz Travel. Saya bagi tahu saya nak package yang paling singkat. Bila dia bagi tahu package yang paling singkat RM150,000 Malaysia, saya pun kata tak apalah, kita ambil package yang biasa-biasa sahaja. RM150,000 Malaysia, satu angka yang sangat-sangat besar. Saya rasa kalau kumpul semua duit yang saya pernah dapat dari YouTube dari 2017 sampai sekarang, saya rasa tak capai lagi lah 150. Itu untuk seorang. Kalau 2 orang bersama dengan wife saya, RM300,000 Malaysia, which is satu angka yang sangat-sangat besar. That's why saya pilih 40 hari. Anda kena faham, ramai orang tersalah faham. Dia fikir kalau dia ada account bank tabung haji, dia automatically boleh pergi haji. Salah. Anda kena register pula. Anda kena ada account tabung haji, anda kena register. Tak silap saya kena bayar dalam RM500 Malaysia barulah anda dapat turn. Anak saya kan, bila dia lahir dalam 2 minggu selepas dapat dia punya apa kita kata birth certificate tu, kami dah register tabung haji, dah register untuk tunaikan haji. Dia dapat tunaikan haji pada umur dia 120 tahun. So kalau anda belum register lagi, cepat-cepat register. Tak bermaksud yang anda akan dapat pergi haji pada turn tu. Mungkin anda akan dapat awal lagi bila anda buat permohonan, apa kita kata, buat application nak pergi juga. InsyaAllah akan dapat, insyaAllah. Yang penting anda register dahulu. So ingat kalau anda ada account bank tabung haji, tak bermaksud yang anda automatically dapat pergi haji. So bukan macam tu, bukan macam tu. Jadi
tahun lepas saya dah pergi ke kursus haji, saya dah pilih dah. Saya dah pilih apa yang kita kata package mana yang saya nak dan tak dapat. Saya dah buat application untuk apply pergi permohonan sekali lagi semua tapi tak dapat. Cuma ejen ketika tu Zahafiz Travel dia bagi tahu yang ready je, dia akan panggil anytime. Dan disebabkan tempoh haji ni untuk tahun lepas, tahun ni dia bersilang dengan Computex. Bila saya dapat tahu yang permohonan saya tak dapat apa-apa jawapan, saya pun ambil job lah untuk Computex. Saya nak pergi ke Taiwan, ambil video, buat vlog dan sebagainya. Tengok-tengok 3 hari sebelum saya fly ke Taiwan tu, saya dapat panggilan dari Zahafiz Travel. Mereka minta saya pergi ke HQ mereka dekat Kuala Lumpur, bawa semua pasport dan sebagainya. Kemungkinan untuk saya pergi tu ada, tinggi. Tapi itulah, saya dah ambil job dari Zotac, dari Deepcoal. So, takkanlah saya tiba-tiba nak tolak. Nanti mereka pula bermasalah. Untuk tahun tu, tahun lepas saya ketepikanlah hasrat saya untuk tunaikan ibadah haji pada minit akhir. Dan pada tahun ni, bila saya tahu je Zahafiz Travel dah buka kursus haji, saya dan wife memang pergi. Kelas pertama ada 4 orang saja. Saya, wife dengan 2 orang lagi. Ustaz tu dia ajar macam intensif lah sebab tak ramai orang kan, 4 orang sahaja. Ketika tu pun kami dah register kami nak package mana, walaupun ketika tu sebenarnya Zahafiz Travel dia tak keluarkan package secara rasmi. Dia just guna package tahun lepas sebagai rujukan. Jadi kami pilih lah package tu. Harga berapa kejap lagi saya cerita. Cuma end up kami pilih CS Travel. Untuk pergi ke Mekah ni kami pilih CS Travel disebabkan Zahafiz Travel dia tak ada benda yang kami nak. Alright, berapa package yang kami ambil? Berapa harga package yang kami ambil? Sebelum jawab soalan tu, kita kena faham dahulu tentang visa. Basically ada 3 visa haji yang dikeluarkan oleh Arab Saudi. Yang pertama kita ada muassasah, yang kedua kita ada furada dan yang ketiga kita ada mujamalah lah. Untuk furada ni dia lebih kepada swasta, lebih kepada persendirian, dan mujamalah lebih kepada invitation, special visa yang dikeluarkan oleh Arab Saudi. Biasanya kepada ahli politik ataupun individu-individu yang mereka suka. Furada tu basically kita kena minta directly dari dari Arab Saudi dan Arab Saudi akan keluarkan visa. Tolak tepi furada dan juga mujamalah ni, kita fokus kepada muassasah. Ini adalah visa yang didapati oleh kebanyakan orang lah. Muassasah ni adalah visa yang dikeluarkan oleh Arab Saudi kepada tabung haji Malaysia. Memang spesifik kepada tabung haji Malaysia. Cuma dekat muassasah ni akan ada 2 kaedah. Bagaimana kita nak dapatkan visa muassasah ni? Yang pertama, directly dengan tabung haji. Ikut turn yang kita buat tu lah. So yang ni kita akan bayar, tak silap saya untuk tahun ni RM35,000 Malaysia. Dan kalau kita ni B40, kita akan dapat subsidi sebanyak RM20,000. Kita hanya perlu bayar RM15,000 Malaysia. Kalau kita M40, kita akan dapat diskaun sebanyak RM10,000 ataupun subsidi sebanyak RM10,000. Kita hanya perlu bayar RM25,000 Malaysia. Kalau kita T20, kita kena bayar full. Inilah yang jadi isu. Ramai orang bising bila naik kerajaan baru, mereka hapuskan subsidi tabung, mereka pecahkan subsidi tabung haji ni kepada beberapa. Orang kata yang T20 simpan duit dalam ni, tengok-tengok tak dapat subsidi, unfair. Tak apa, yang tu saya tak nak ulas sangat. Cuma saya nak bagi tahu satu kaedah untuk visa muassasah ni, kita pergi directly under tabung haji. Satu lagi, kita pergi under agency travel yang disahkan oleh tabung haji. Macam contoh Zahafiz Travel. Basically tahun ni tak silap saya ada 25 syarikat yang disahkan oleh tabung haji. Basically dua-dua ni adalah visa muassasah. Bila kita kata visa muassasah, dia akan dapat servis dari tabung haji lah. Apakah servis tu? Contoh macam kapal terbang. So kapal terbang ni akan dikata oleh tabung haji, kita akan tumpang kapal terbang tu. Lagi kalau dekat Mekah dan Madinah tu, kalau contoh kita sakit, kita dapat pergi ke hospital yang disediakan oleh tabung haji. Hebat tak? Bayangkan kita ada hospital dekat sana. Lepas tu masa kita nak pergi ke Arafah, sebagai contoh ada bas. So bas ni disediakan oleh tabung haji juga. Jadi kelebihan ni kita
tak akan dapat. Cuma kalau kita pergi under ejen yang disahkan oleh tabung haji ni, harga dia mahal sikit lah. Paling murah tak silap saya sekitar RM45,000 Malaysia. So bila kita anda kena tahu, in order untuk pergi haji, minimum duit yang kena ada dalam bank tabung haji kita adalah RM35,000 Malaysia. Jadi kalau kita nak pergi dengan ejen ni, tabung haji dia akan ambil sedikit lah untuk cover dia punya servis tadi. Selebihnya kita kena top up dan bayar kepada agensi kita. Katakan agensi kita dia RM45,000 Malaysia. Katakan tabung haji ambil sekitar RM20,000. Ini just sekadar contoh lah, bukan exact amount. Tabung haji ambil sekitar RM20,000. Dalam bank kita tu akan ada RM15,000 lagi kan, dari RM35,000 tadi. So kita kena tambah RM10,000 lagi kepada agensi kita. So kita dapat pergi haji lah RM45,000. Itu package yang kita kata paling basic lah. Itu package yang paling basic. So package yang paling mahal setahu saya dikeluarkan oleh MKM. MKM ni yang Alif Satar sebagai dia punya duta. Tak silap saya lah, mungkin saya salah. Dia punya harga untuk satu kepala adalah RM280,000 Malaysia untuk seorang. Untuk seorang, bilik berdua. Jadi kalau nak pergi, kena pergi 2 orang. Anda darab sendirilah. Kalau Zahafiz Travel, tak silap saya, dalam RM150,000. Kalau yang under syarikat tabung haji sendiri. Syarikat tabung haji sendiri pun dia ada dia punya own agency. Yang tu dalam RM260,000 Malaysia. Bukan murah. Bukan murah nak pergi, nak tunaikan ibadah haji ni. Kalau kita dapat turn macam biasa, yang biasa tu insyaAllah murah dalam RM35,000. Which is, murah tak murah pun mahal juga RM35,000 ni. Saya nak dapatkan RM35,000 di dalam bank ni. Bayangkan, saya sekarang umur 36 tahun. Sampai saya umur 30 tahun tu, saya tak pernah ada duit sebanyak RM35,000 dalam bank, kecuali ketika saya belajar dekat Jepun dulu. Saya belajar dan kerja dekat Jepun, ketika tu saya banyak duit. Tapi bila saya balik ke Malaysia, saya kahwin, saya kerja dekat Malaysia, memang tak pernah lagi dapat RM35,000 Malaysia, even RM10,000 Malaysia, sampailah saya umur 30 tahun. Dan Alhamdulillah Allah rezekikan selepas umur 30 tahun tu saya dapat banyak income lah. Allah bagi banyak rezeki. Alhamdulillah. Saya pun tak tahu nak berterima kasih macam mana. By the way, itu perjalanan saya. Berapa package yang saya ambil? Itu rahsia lah. Itu saya tak dapat nak cerita kepada anda. Tapi dia bukanlah yang mahal sampai cecah RM100,000 Malaysia tu. Tak ada. Saya memang tak ada bukan tak ada duit sampai level tu. Duit tu insyaAllah, kalau usahakan insyaAllah dapat lah. Tapi kita kata RM100,000 tu terlampau tinggi lah. Kenapa ada package yang murah, kenapa ada package yang mahal? Basically berbezanya dekat hotel. Yang pertama hotel tu kita duduk berlima ataupun berdua. Kalau berlima tu maksudnya 5 lelaki yang kita tak kenal. Kalau kita pergi dengan adik-beradik lelaki semua tak ada masalah. Tapi kalau kita ni seorang diri dan kita tak dapat bawa adik-beradik kita, kita akan duduk dengan orang asing. So kalau kita ada pasangan, kita akan berpisah lah. Berpisah, macam mana kita nak selesaikan isu nafkah batin tu. Sebenarnya tabung haji sangat-sangat bagus. Dia ada sediakan, kita kata, tak silap saya lah, bilik rahmat. Tak silap saya, bilik rahmah. So bilik tu boleh digunakan oleh sesiapa sahaja, orang yang sakit ke, orang yang nak kita kata nak memenuhi nafkah batin dan sebagainya. Anda boleh search lah benda tu. Sangat-sangat bagus lah tabung haji ni. Bila kita go through one by one apa yang disediakan oleh mereka, kita memang patut bangga lah. Sangat-sangat hebat tabung haji ni. Dan apa yang membezakan lagi ialah tempoh. Makin kejap makin mahal. Makin kejap makin mahal. Tahun ni paling kejap pun 18 hari lah setahu saya. Tapi ada juga macam visa mujamalah, yang mujamalah, betul dah saya tak silap saya. Dia memang dapat special, so mungkin dia ditawarkan untuk 10 hari saja. Sebab anda kena tahu yang ibadah haji ni macam saya bagi tahu tadi sebenarnya 8 hari sahaja. Lepas tu lagi contoh kalau di Mina, kalau kita mabit di Mina yang duduk dalam kemah ramai-ramai tu, kalau kita ambil package mahal, kita disediakan hotel. Mabit masih lagi kena dekat Mina, tapi selepas mabit tu, selepas 4 jam setengah, kita boleh balik ke hotel, kita boleh rehat dekat situ, kita tak perlu nak berebut dari segi tandas dan sebagainya. Dan bila hari seterusnya nak mabit lagi, kita pergi berjalan lagi ke dekat kawasan Mina, kita mabit dekat sana dan kita balik. Which is kelebihan dia dekat tandas tu lah. Bila kita duduk
duduk dekat kemah, walaupun dia asingkan dah, memang jemaah Malaysia duduk dekat satu tempat, jemaah Indonesia dekat satu tempat, still tandas tu akan berebut. Anda bayangkan tak silap saya, total jemaah haji Malaysia pada tahun ni adalah sekitar 32,000 orang. Jadi 32,000 orang tu memang berebut untuk ke tandas tu. So dia antara cabaran yang besar. Lepas tu beza lagi kenapa ada murah mahal adalah hotel. Ketika kita menginap dekat Mekah, hotel yang kita menginap dekat Madinah, makin dekat hotel tu dengan Masjidil Haram, makin dekat hotel tu dengan Masjid Nabawi, harga dia akan jadi makin mahal. Lepas tu of course first class, business class, economy class ketika kita terbang tu lah. Jadi sekali lagi sebagai penutup video ni, yang pertama saya nak bagi tahu channel Mona Lisa masih lagi aktif. Cuma saya ambil cuti selama 43 hari. Kita akan jumpa selepas 3 Julai 2025. Saya dah tolak banyak gila job sebab saya tak mampu nak commit lah, sebab saya dah nak pergi dekat sana. Yang kedua, saya nak berterima kasih kepada anda yang selalu support saya, dan sepanjang saya berada di Mekah ni, kalau anda rasa macam nak support saya, anda tak perlu nak bagi super chat. Kalau anda bagi, saya terima kasih lah nak bagi super chat tu, sebab tu duit akan dapat kepada saya kan. Tapi saya nak recommend anda untuk beli satu buku Travelog Haji dari Ustaz Kamil ni. Dia punya jalan cerita, dia punya perkongsian sangat-sangat best. Antaranya saya just bagi macam teaser kepada anda. Dia Ustaz Kamil ni, Allah yarham tak silap saya, dia dah meninggal dah. Dia, semoga Allah merahmati dia. Dia cerita yang pada ketika dia muda, dia dapat invitation dari kerajaan Arab Saudi untuk tunaikan haji, dan ketika tu dia rasa macam, oh haji ni senang dapat. Everyone boleh dapat. Tapi bila dia sampai dekat airport Mekah, ketika tu dia dapat dekat, dia dah sampai dah. Ini invitation khas dari kerajaan Arab Saudi. Atas alasan apa saya tak pasti, tapi dia cerita dalam buku dia. Tapi bila Allah tak nak bagi, dia tersangkut dekat airport tu hinggalah habis tempoh berada dekat Arafah. Anda kena tahu, haji ni dia specific time. Kita kena ada dekat Arafah, kita kena mabit dekat Mina. Dia specific time. Kalau lebih sehari dah tak boleh dah. So dia tersangkut dekat situ. Ketika itulah dia realise yang rupa-rupanya haji ni betul-betul Allah pilih orang untuk pergi dekat sana. Kadang-kadang kita dah berada satu langkah nak sampai dekat sana, tapi kita tak dapat juga. So dia pun berazam nak pergi lagi, dan alhamdulillah dia pergi dan dia buat buku ni untuk berkongsi pengalaman dia. Jadi kalau anda nak support saya sepanjang saya berada dekat Mekah ke, ataupun yalah nak support saya secara general, saya recommend anda untuk beli buku ni, dan anda boleh beli dari link ataupun produk yang saya tag dekat channel ni. Saya akan sepanjang saya dekat Mekah dan Madinah, insya-Allah saya akan buat video ataupun saya akan buat live juga, tapi dekat TikTok personal ataupun YouTube personal. Nanti saya letak link dalam ruangan description box below. So anda boleh tonton jugalah muka ni kalau anda rasa rindu. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa? Jumpa lagi. Oh ya, doakan saya punya perjalanan ni dipermudahkan, selamat, dan saya dapat haji mabrur. Doa anda lagi makbul dari saya. Saya yakin anda punya dosa lagi sedikit dari saya, anda lagi mulia dari saya. So insya-Allah doa anda lagi makbul compare dengan saya. That's why saya perlukan doa dari anda. Terima kasih sekali lagi. Alhamdulillah. Bereboh. Jumpa lagi.